mix ke? Kenapa you handsome sangat Kejap. Awak nervous ke? Tak payahlah nervous. Kan kita dah prepare dah. Just trust the process. Jom. Hello. Sampai pun. Ingat tak sampai korang? Mestilah datang. Kita orang serba salah. Hari tu kan kita orang macam rushing tinggalkan korang. You ada mix ke? Kenapa you handsome sangat You kerja apa? Macam pernah nampak lah muka you ni. Kerja? Saya kerja kedai buku je. Ha? Kerja apa? Kedai buku? You ni lepas break dengan I, jadi tak betul lah. Pekerja kedai buku you buat jadi berfriend? Seriously? Kelakar ke? Ya. Itu apa yang lagi kelakar, Ikram? Apa dia? Ha? Orang yang tak yatim baca macam you. Itulah sebab tu pandang rendah dekat pekerja kedai buku. Kesian kan tak yatim baca. Kesian. Faham? Ni, korang betul ke? Dah berapa tahun? Asal aku tak tahu? Actually pasal relationship kita orang at the early stage tu, kalau boleh kita nak biarkan rahsia je sampai kita orang dah tahu apa yang kita orang nak, barulah kita expose sikit-sikit. Kita orang dah nak tunang dah hujung tahun ni. Ya je kau ni. Kau dah jumpa family dia? Mak bapak dah jumpa? Adik-adik dah jumpa? Belum kan? Oh, ayah dia dah jumpa dah. Kita orang pergi mancing hari tu, ingat tak? Yang saya pergi mancing tu, dapat ikan besar-besar juga. Aku pun tak pernah pergi mancing dengan bapak dia pula. Mak dia? Mak dia? Mak dia benci kau tak? Mak dia actually favourite aku. Sebab hari tu dia masakkan asam pedas. Siap bawa balik rumah lagi. Actually aku kena berterima kasih dekat mak dia sebab dah lahirkan orang yang hebat macam Sofia ni. Dia ni sebiji macam mak dia. Hebat. Panas pula ni aircon. Jom pergi tengok makanan kita jap. You lah tengok, kenapa I pula? Bagilah tengok. Tak nak. Kap. Jomlah, takkan I nak pergi seorang. Teruk lah awak. Awak pun pandai menipu Saya bukannya menipu. Saya gunakan imagination je. Kan saya dah cakap, okey je. Manalah saya nervous. Kita kan baru kenal. Tapi awak takkan tipu saya kan? Takkanlah saya nak tipu awak. Lagipun, hujung tahun ni kan kita dah nak kahwin dah. Tapi kita tak boleh pakai baju macam ni lah. Kita kena sedundun. Kena sedundun. Tapi banyak ikan awak tangkap. Banyaklah besar-besar kan. Suka!